Hari ini kita tadi sedang hangat bercakap tentang sambutan Hari Ibu, Hari Guru. Kita tinggalkan seketika. Kita nak cerita tentang sistem perkhidmatan pengangkutan di Malaysia ini semakin berkembang maju. Telah melalui satu transformasi yang lebih positif. Jadi kita nak bincangkan mengenai bagaimana melihat perkhidmatan pengangkutan awam di Malaysia. Betul. Sebab kalau kita pergi ke contohnya lah kat Jepun dan sebagainya, pengangkutan awam tu adalah satu pengangkutan yang utama bagi mereka untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Jadi banyaklah. Dan kita nak tengok bagaimana pula di Malaysia sendiri kita memperkasakan kembali perkhidmatan pengangkutan awam ni. Kita nak bersama dengan tetamu kita hari ini, iaitu Pengarah Urusan Kumpulan Prasarana, Cik Azmi Abdul Aziz. Selamat datang. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni orang penting juga ni, kita nak tahu juga ni pasal pengangkutan awam kat Malaysia ni. Banyak tanya ni. Dah kita melalui fasa demi fasa kan, satu perkembangan reformasi mengikut tahun demi tahun. Jadi bagaimana Cik Azmi lah secara pribadi melihat perkembangan mengenai sistem pengangkutan awam di Malaysia ni? Terima kasih pertama kali kerana menjemput saya lah untuk sama-sama pagi ini. Dari segi pengangkutan awam yang kita ketahui pada hari ini memang kita merancang, Malaysia merancang untuk berada di persaudaraan antarabangsa daripada segi mutu perkhidmatan pengangkutan awam. Dan kalau kita lihat daripada 20 tahun yang sudah kan, kita cuma ada KTM untuk train, KTM dan juga perkhidmatan bas henti-henti yang dikendalikan oleh syarikat tertentu yang pada masa tersebut mungkin tidak begitu memperangsangkan daripada segi mutu perkhidmatan. Tetapi hari ini kita melihat bahawa Kuala Lumpur umpamanya dia ada KTM komuter yang saban hari kita melihat bertambah ramai orang menggunakan, sehingga dia memerlukan peruntukan coach khas untuk wanita. Dan kita lihat LRT, perkhidmatan LRT untuk dua-dua laluan Kelana Jaya dan juga Ampang, peningkatan yang bertambah. Dan kita lihat macam di Kelana Jaya tu dulunya 2 coach saja, hari ini dalam 4. 4, dan untuk memberi keselesaan kepada para penumpang. Dan bila kita introducekan yang 4 ni, yang 4 coach ni pun penuh juga semasa waktu puncak di sebelah pagi. Untuk laluan Ampang, baru ni pada awal tahun kita telah pun bersama-sama dengan media telah pun kita menunjukkan train baru untuk laluan Ampang yang akan beroperasi pada penghujung tahun ni lah. Kalau menyentuh tentang pengangkutan awam, antara yang mungkin yang sering digunakan ramai daripada PKL contoh, jadi mungkin juga Encik Azmi nak beri penjelasan bahawa bagaimana ada perbezaan di antara PKL dahulu dan juga sekarang, mungkin dari segi dalamannya dan dari segi servisnya, kita kongsikan. Tu kena cerita sejarah sikit. Boleh, silakan. Tahu. Dia macam cikgu sejarah lah, cerita cikgu kan. Dia dulu semasa untuk LRT mula diperkenalkan, dia diperkenalkan pada tahap syarikat swasta yang membangunkan kedua-dua projek ini, LRT Kelana Jaya dan juga Ampang. Ampang dulu start LRT, yang Kelana Jaya tu putra LRT. Jadi pada tahun 96-98 dan pada tahun 2001 kerajaan telah pun mengambil keputusan untuk mengambil alih aset kedua-dua syarikat ini. Dan itulah pertama kalinya wujudnya prasarana pada tahun 2001-2002 bagi mengawal selia dan juga merancang penggunaan aset-aset kedua-dua LRT tersebut. 2 tahun selepas itu, pada tahun 2003-2004, kerajaan telah mengambil alih aset-aset bas di Lembah Kelang. Pada ketika tersebut dikendalikan oleh Intrakota dan juga Park Mei. Dan masa itulah wujudnya Rapid KL. Jadi Rapid KL diwujudkan untuk memberi perkhidmatan dan prasarana tersebut untuk mengendalikan aset-aset yang ada. Jadi ada perbezaan antara prasarana dan juga Rapid KL. Satu sebagai pemegang aset dan Rapid KL sebagai pengendali aset tersebut. Hari ini setelah berlakunya beberapa rombakan dan penambahbaikan, Rapid KL dan prasarana ni adalah satu. Di bawah satu kumpulan. Di mana Rapid KL meneruskan juga usaha-usaha sebagai pengendali di bawah naungan direct berterusan daripada prasarana. Jadi di situlah perubahan yang berlaku dalam jangka 10-12 tahun yang sudah. Jadi perubahan dalam tempoh
tersebut? Adakah Cik Azmi betul-betul berpuas hati dengan transformasi ini ataupun ada lagi inisiatif-inisiatif baru yang akan dilaksanakan? Dia bila kita melibatkan diri kita dalam sektor perkhidmatan, tidak ada yang dikata bila kita berpuas hati. Ya. Saya merupakan konsep kepada filosofi perniagaan Jepun itu Kaizen, continuous improvement, di mana apa yang kita buat hari ini perlu lebih baik daripada apa yang kita lakukan semalam, dan perancangan untuk besok mesti lebih baik daripada hari ini. Ini selaras dengan apa yang kita ketahui daripada segi ekspektasi daripada pengguna-pengguna perkhidmatan pengangkutan awam, di mana sentiasa meningkatkan dia punya expectation. Jadi kita terpaksa bersedia untuk memberikan keputusan ke atas apa yang diperlukan oleh pengguna atau rakyat Malaysia. Dan bercakap mengenai pengguna pengangkutan awam, naik LRT dan sebagainya, setengah negara memang dah mendapat kesedaran bahawa menggunakan LRT ataupun pengangkutan awam ni dapat banyak kebaikannya, macam bebas daripada trafik jam dan sebagainya, menjimatkan minyak. Bagaimana Cik Azmi sendiri untuk beritahu kepada penonton MHI bahawa menggunakan perkhidmatan awam ni sebenarnya banyak boleh merubah kehidupan kita? Saya rasa penduduk Malaysia ni kita memang dah sedia maklum bahawa penggunaan pengangkutan awam ni memang semua dah tahu memang baik. Cuma peluang untuk menggunakan tu belum ada lagi. Jadi untuk itu kita faham kenapa masih ada yang menggunakan kenderaan persendirian dan terpaksa melalui kesesakan yang mendesak kadang-kadang tu, tapi terpaksa lalui juga. Dan oleh itu kita di prasarana ni kita mengambil maklum keadaan tersebut dan akan memberikan peluang-peluang dan juga saluran-saluran bagaimana penduduk dan rakyat Malaysia dapat menukarkan keselesaan menggunakan kenderaan sendiri dan bertukar untuk menggunakan pengangkutan awam. Dan ini peluang-peluang yang sedang kita rancangkan. Dan ianya juga melibatkan bagaimana kita sedia maklum daripada segi behavior kita, kelakuan kita ni ditentukan oleh di mana dalam rangkuman environment persekitaran yang kita berada. Jadi untuk itu prasarana pun sedang berusaha untuk menukar dan menambah baik lagi persekitaran pengangkutan awam. Tapi kalau untuk memperkasakan lagi sistem pengangkutan awam ni, pasti kita memerlukan sokongan daripada rakyat sendiri, daripada masyarakat sendiri. Macam mana peranan prasarana ni mengubah mentaliti rakyat kita ni, masyarakat kita sendiri untuk memilih pengangkutan awam sebagai satu pengangkutan yang lebih utama lah. Macam sebab kita tahu bahawa sekarang ni kereta, dulu kita pernah melakukan satu kempen kongsi kereta dan sebagainya untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas, tapi kita nak cuba untuk membuka minda mereka bahawa pengangkutan awam ni juga satu cara atau kaedah yang dia lebih kepada peluang yang dia ada untuk menggunakan. Kalau peluang tu ada, dia nampak yang peluang tu sesuai untuk diri dia dan dia akan menggunakan peluang tersebut untuk menukar mindsetnya untuk menggunakan pengangkutan awam. Jadi macam saya sebut tadi kan, peluang-peluang perlu dibanyakkan lagi. Dengan keadaan yang ada sekarang ni belum cukup. Jadi macam saya kata tadi kan, penambahbaikan tu kena sentiasa ada. Jadi itu yang sedang kita rancangkan untuk meningkatkan lagi peluang-peluang untuk orang ramai nampak yang memang ada keselesaan menggunakan pengangkutan awam dan ada peluang yang tidak mereka terpaksa menggunakan banyak masa lagi lah, menghabiskan lebih banyak masa untuk menggunakan pengangkutan awam. Contohnya, kalau hari ini kita tak boleh kata jangan guna kenderaan persendirian, walaupun ada kereta semua kan, kita tak apalah, kita nak Malaysia negara bebas kan, so kita nak memiliki kereta banyak mana pun okey, boleh. Tetapi nasihat kita, bila nak drive ke kawasan yang sesak, jangan menambahkan lagi kesesakan yang sedia ada. Jadi untuk itu kita kena, kita tak bercakap gitu aja, kena berikan peluang tadi. Jadi terpaksalah kita binakan banyak tempat park and ride untuk memakil kenderaan masing-masing. Jadi bila tempat-tempat ini wujud di persekitaran Kuala Lumpur dan pengguna pemandu tadi dan melihat ada peluang tersebut, bila dia ada jam tu kan, terus masuk tempat parking dan akan terus menggunakan pengangkutan awam. Dan mungkin soalan tadi pesannya kan,
Macam mana agaknya sebab kita nak memperkasakan lagi perkhidmatan pengangkutan awam kan. Jadi perlukan bantuan orang ramai juga sebenarnya dalam menjayakan. Mungkin apakah harapan yang boleh dikongsikan Cik Azmi dalam sama-sama kita mengangkat sistem pengangkutan di Malaysia ni? Pertama sekali saya nak mengucapkan tahniah lah kepada orang ramai sebab telah pun menunjukkan sokongan yang baik kepada pengangkutan awam. Buktinya pada suku ketiga tahun ini nanti, akhir suku ketiga, kita menjangkakan akan mencapai 1 juta pengguna satu hari untuk satu hari untuk rel dan bas di Lembah Kelang sahaja. Jadi itu dah menunjukkan bila kita sebut kata satu hari untuk 5 hari yang bekerja kan average 1 juta satu hari, itu dah ramai yang menggunakan. Jadi sokongan untuk memperkasakan pengangkutan awam tu dah ada, dah wujud, dan kita melihatkan ianya dapat memberikan momentum untuk lebih ramai lagi menggunakan pengangkutan awam. Kita sama saling bergantungan. Betul. Ada peluang, ada yang menggunakannya. Kita mengharapkan ini semua berjaya untuk melihat perkhidmatan pengangkutan awam kita negara ini lebih ke arah yang lebih baik. Betul. Dan sebelum kita mengakhiri sesi kita ni, Cik Azmi mungkin nak berikan ucapan Hari Guru mungkin kepada guru Cik Azmi. Cik Azmi masih ingat lagi guru favourite namanya? Saya pun cikgu juga. Oh ya, cikgu, silakan cikgu. Macam Eli. Jadi untuk semua guru-guru, bekas-bekas guru, anak-anak murid guru semua sekali, saya mengucapkan selamat Hari Guru pada yang dikatakan orang yang menderita untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Wow, okey. Mendalam tu. Okey. Terima kasih banyak. Terima kasih Cik Azmi, pengarah urusan kumpulan prasarana. Kita dah memperkatakan mengenai perkasa perkhidmatan pengangkutan awam. Selepas ini, Zaim, kita nak bersama dengan rakan kita, Cikgu Eli.